Dan disunatkan kita berdiri menghormati bagi Quran macam kita menghormati ulama. Ya. Quran dari kita masuk dalam tempat Quran kita berdiri. Niat takziman li ayatillah. Kita mentakzimkan ayat Allah, sunat, disunatkan. Ada seorang ulama besar datang, parang kitab Syekh Ali As-Sabuni, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, seorang ulama tafsir di Mekah tu. Dia datang sekali. Dia datang ziarah di Kelantan tu, Tok Guru ni Aziz pun cium tangan dia tu. Oh, dia punya tinggi martabat dia tu. Tu. Jadi satu tempat dia pergi, macam mana kedudukan Quran tu tak apa, dalam surah madrasah ataupun dalam masjid tu, Quran tu nampak tak apa tersusun. Orang ajak dia naik, dia tak nak naik. Selesaikan tu dulunya. Angkat Quran tu atas. Kau tidak, aku tak masuk tempat kau ni. Oh, cepat dia orang guru cepat kan. Kadang-kadang kita tak perasan. Untuk kebesaran Quran tu mentakzimkan akan Quran. Bal aula, bahkan Quran tu dengan ulama tu aula lagi, Quran tu kita utamakan. Bahawa Quran tu kalamullah, ayat Allah Ta'ala, lebih kita hormat makna itu.